Hi guys, welcome back to my vlog. Sekarang ni aku baru sampai Pahang, Jam ke-14 Pahang, baru sampai. So aku decide untuk buat video bila dah sampai. Senang. So kita vlog hari ni, hari esok sampai hari last Ramadan. Kita ada Udin, Iman, hi. Kita ada Yaya. So alamak dia pakai pudar. Kita ada Umi, kita ada Abi dan kita ada plus one. Kita nak pergi ambil Wan dulu dekat kampung, buat balik Wan untuk raya. Pergi bazar dulu sebab Wan. Okey, kita pergi bazar dulu sebab pukul 5 dah lambat. Beli makanan dulu sebab kita pergi ambil Wan dekat kampung. Adik mana suka kampung? Ha? Mana suka kampung? Gede. Oh, aku tak tunjuk lagi dekat dalam video apa yang kita orang bela hamster. Dan hamster tu dah ada anak dah. Dia dah beranak kali kedua. Itu dah sesi kedua dia beranak. Sesi pertama fail, semua anak dia mati dimakan anak dia. Tapi sesi kedua berjaya hidup, 5 ekor hidup. Dan Imas sekarang ni dia addicted to tetek. Dia suka pegang tetek orang. Oh, jangan sebut. Dia suka nak ramas tetek orang. Jangan sebut tetek. Betul lah, tetek laki kan. Semua ramas dada. Tak nak ramas. Habis dia dah jadi mangsa dia. Abang Umi? Abang Umi sama kan? Tadi ada macam Alin Jom kita gelap ya. 1, 2, 3. Takut ni buat. Habis I tadi tak vlog dekat Ramadan sebab tadi I ada kelas. Kelas daripada pukul 4.30 sampai pukul 6 macam tu. So tak ada masa. Pelik ke So sebelah I tak tahu anak tu tak bekerja. kena kereta sekarang ni boleh balik sekarang pukul jam berapa? Kita tengok telefon. 6.47. Sekarang jam pukul 6.47. Dan dah nak buka puasa. Kita ada sekejap. Kita ada Wan pandang kamera Wan. Kita ada Wan telah kembali ke rumah. Wan cakap ada sesuatu. Wan cakap Assalamualaikum. Cakaplah Wan. Okey. Udin ada kat belakang. Macam ni lah sebenarnya keadaan kita orang kalau kita balik kampung. Cuma hari ni je Wan tak tahu kan. Wan, kita orang balik 2 kereta kali ni. Ya. Ha. Ya. Abang bawa kereta dengan naik dengan Yaya dengan Iman. Umi naik dengan Abi dengan Udin. Iman beli apa tadi kat pasar Ramadan? Mercon macam apa? Mercon das. Adimah beli makanan tak? Adimah beli kuih apa tadi? Quickie. Quickie ya? Jalan lampu tu. Tak, apa tu je Udin. Boleh cakap sekali lagi? Cakaplah. Like video ini. Lagi? Jangan lupa subscribe bawah. Terima kasih. Dengar adik Iman cakap. Jangan lupa subscribe. Kita kat kampung. Kat sini hamster. I bawa satu kotak je hamster. Patutnya ada 2 kotak ni. Tapi I bawa satu je. Sebab satu kotak besar ni untuk isteri dia. Duduk dengan anak-anak dia. 1, 2, 3. Mana lagi anak dia? Tu 4, 5 bawah tu. 1. Sikit abang nak tunjuk anak dia. 4. Itu tak anak dia. Tengok tu 2 ekor. 2 ekor. 5 tu. Tu lagi 2 ekor. Ni lagi 1 ekor dalam ni. Ni mak dia. Mak dia, anak dia 5 ekor, 4 ekor ikut muka mak dia. 1 ekor je ikut colour bapak dia yang putih tu. Bapak dia tak guna ini bapak dia. Bapak dia. Sebab saya tak dalam akuarium kecil ni untuk seminggu raya ni. Tak boleh nak bawa dua-dua bekas besar. Kesian dia. Okay. Jangan sepak dia ni Man. Sebabnya dia Sebab dia apa? nak tunggu dia besar lagi baju dia.
hidung Iman ni ada rabuk ni. Ni makan apa? Makan kuya je. Ni kampung Pahang ai. Dia kan kita biasa tengok je. Nampak pula ada Yaya, tak ada Yaya. Ini kita orang. Iman. Ayah di tengah tengah Iman duduk tempat I buat kerja. Ni makan apa? Sedap ke? Dah. Comel, pedas. Okay. So, saya pun rambut I sebab ni kering je. Oh my god, dia semua lagi tu. Oh my god, that's really bad. Ada lama tak letak minyak rambut? Oh my god, that's really bad. Petang tadi lah, banyak gila kena muka. Sekarang ni, tadi I dah basuh rambut I. Ada lagi sikit. Oh my god, macam mana nak buang ke rumah ni. Tak apa, we can make it later. Dah. Tak nak dah. Bagi kakak, so kakak ikat. Kakak kat dapur bagi kakak. This is my favourite song, Chanli by Nicki Minaj. Saya tak boleh tunjuk album cover dia sebab album cover dia agak explicit. Tapi tak boleh best. Boleh baca saja. You cannot share it with the public. You cannot perform it to the public. You cannot show it to the public. Right after work itself. Kita kena buat apa ni? Kita tunggu seseorang. Kita kalau tidak ni dia duduk sini, kena diam. Itu macam kat awak tak. So, ada Iman. Iman makan apa? Tidak. Tiga. Sekarang dekat Just Coffee sekarang ni. I order watermelon split. Yaya, Udin order. Sama sudah duduk rasa je dah. Yaya kat sini. Dia tengah nak buat assignment dia. Kita kat sini tunggu wifi. Assignment. Sedap tak? Watermelon latte. Sedap tak ya abang? Aku rasa. Kita minum lagi. Kita minum lagi. Sedap. Tak kena tak sedap. Air tu sedap. Air dia sedap. Krim atas ni tak sedap dia kata. Kenapa tak sedap atas krim tu? Tak sedap. Masak. Dia tak masuk raya. Dah siap. Sekarang ni kita dekat Econ Safe dengan Udin, dengan Yaya, dengan Iman. Masuk gigi 8 hari ya. Tak masuk gigi 8 hari ya. Tengok gigi. Tak masuk gigi. Tengok gigi. Tak masuk gigi, tengok gigi. Tak masuk Ada gigi. Ada gigi 8 hari ya. Tak semua barang ada. Maybe dalam 40% je barang ada. Ya. Ramai kena basuh. So kita bawa balik Bazar Ramadan dengan kedai Econ Sale ni dia RM2 dia bawa banyak gila. Pasar Raya. Dan Umi non-stop beli. Kita semua dah penat dah. Besok kita akan gari dia di rumah supaya dia tak berkeluar membeli belah. Kena berhati-hati. So dia apa perasaan awak dia? Ya Allah, nampak hidung kembang macam tu. Jadi tak baik jangan tunjuk. Hari dah tunjuk jadi tak baik tu ni. Gini yang dia buat. Baik. Bukan boleh. Namanya buka sini. Buka sini. Mati canai? Buka sini. Mek buka sini. Sini namanya si buka sini ha. Ha? Masalah kalau begitu apa? Kalau bau awak jadi awak sakit. Oh, makan letak ibu. Kita pergi beli mercun. Mercun. Kita pergi mercun. Sebab rumah kita orang tu nak runtuh lah. Sekarang nak. Dan dia buat putih. Let's go. Yang ni kita akan simpan dekat dalam peti. Kita dah masak ketam, masak lemak. Ubi dah masak ketam lemak. Ubi dah bagi tahu resepi. Sekali kita nak buat rendang pula. Okey. Ni nak buat rendang daging. Daging apa, Mi? Daging kerbau.
Lepas tu ini tunjuk kamera semut gitu. Ini ketam masak lemak untuk berbuka hari ni. Tak tahu lagi menu apa. Kita stick kat kampung dalam raya ke sampai raya keempat. So setiap raya is a different menu. So we need to work hard. And ini Abi tengah potong daging. Ya. Berapa dia apa ya? Dia apa? Bontot ayam. Kita dah confirm raya esok hari Isnin. Esok raya kena rahat rasa puasa. That's a lot of motion. Ni je lampu kita ada. Kita punya ceiling dah. Ceiling kita ada sana dah. Okay, gedik. Ada giling. Ada macam gasing kot. Macam naga macam gasing. Macam gas, macam roket. And then ada bunga api. Betul adik nak main? Adik pegang tau. Bukan tu bodoh. Dia nak adik ni kan? Adik pegang je, tu tembak ke atas. Adik pegang je. Kita adik takut. Gimana? Selamat. Oh shit. Let's go. Ada lagi. Aiman, selamat Hari Raya Aiman. Semoga raya ni kita bermakna untuk kau, keluarga. Sama-sama. Yang Umi nak main Kita balik sana. Balik kuat ke balik? Besok balik sini. Tak boleh. Sebab Balik tu tak payah. Kenapa adik Iman? Alah. Sini lah. Dia tak bagi Umi main mercun. Umi tak boleh main mercun lah. kalau macam ni Sedih. Dah sedih. Tak kena. sorry kami. Pegang tu. Sekali tu. Tu. Oh. Bismillah. Kena sabar ya. Bismillah letak balik kat sana. Oh my god. Cakap. Bismillah. Tak. Very good sister. You are very good sister. Atau macam roket. That is so scary. Oh. Hi guys, kita kat My Day sekarang ni. Apa budak tadi? Bagi bawah. Asak dua. Hari Iman, sudah skrin ni makan apa? Ini cobot je. Ramai weh orang ingat. Ha? Pulut tu? Yang pulut, suatu yang pulut tu macam yang ni. Siapa aku tak kasih.